278. Cara mengerjakan solat jenazah. Baik. Oleh kerana sembahyang jenazah tidak mengandungi rukuk dan sujud, hanya beberapa bacaan dan 4 takbir yang disudahi dengan salam, maka cara mengerjakannya meliputi rukun dan sunatnya seperti berikut. Mula-mula berdiri betul, kemudian bertakbir dengan takbir yang pertama, iaitu takbiratul ihram, disertakan dengan niat di hati, kemudian membaca surah Fatihah. Setelah itu bertakbir lagi, yakni takbir yang kedua membaca selawat. Selepas itu takbir yang ketiga membaca doa, dan takbir yang keempat itu membaca doa lagi, dan diakhiri dengan salam. Baik. Seperti mana kita sedia maklum, sembahyang jenazah ni bila kita niat dia, kita tak kata arba'a takbir, arba'a raka'atin, kita kata arba'a takbiratin. Sebab dia takbir sahaja, dia tak ada rukuk, dia tak ada sujud, dia tak ada tahiyat akhir, semua tak ada. Maka cara nak sembahyang ni tu senang je. Bila jenazah ada depan, kita, imam akan duduklah. Kalau perempuan, dia akan bagi kepala belah kanan. Kalau lelaki, kepala tu belah kiri. Sunat. Kalau kata terbalik pun tak apa, kita tak payah ulang sembahyang jenazah tu. Diri situ ingat di hati kita, aku sembahyang ke atas jenazah ini 4 takbir fardu kifayah, makmum atau imam lillahi ta'ala. Allahu Akbar takbir. Ustaz, saya tak tahu, sebab jenazah tu saya singgah sembahyang zuhur. Masa tu saya sedang lambat, jadi orang dah letak dah jenazah. Imam pun tak abang, jenazah lelaki ke, jenazah perempuan ke. Jadi saya takbir pakai jenazah lelaki je, boleh, sah, tak jadi masalah. Sama ada kita kata hazihil mayyiti atau hazal mayyiti atau hazihil mayyitati, mayat lelaki ini atau mayat perempuan ini, kita niat umum untuk lelaki, sah sembahyang. Yang jangan silapnya adalah perkataan fardul kifayah. Jangan kita kata sunat muakkad ke sunnatan lillahi ta'ala, maka tak sah. Kita sembahyang fardu, apa kita sembahyang? Qasad, tak, aku sembahyang fardu, aku sembahyang fardu kifayah lah ke atas jenazah ni, maka takbir terus sembahyang kita tu. Kalau kita jadi imam, cara imam. Kalau kita jadi makmum, cara makmum. Bila takbir rakaat pertama, kita akan baca surah Al-Fatihah. Takbir tu kita panggil dia apa? Takbiratul ihram. Ada berapa takbir? Ada 2 takbir. Satu takbir kita panggil takbiratul ihram, satu lagi kita panggil takbir intiqal. Intiqal ni takbir pindah rukun, daripada qiyam ke rukuk, daripada rukuk naik balik, daripada i'tidal turun balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Itu nama dia adalah takbir intiqal, pindah rukun. Takbir intiqal tidak ada dalam sembahyang jenazah, sebab kita tak bergerak ke rukun yang lain. Kita ada dalam rukun qiyam sahaja. Maka takbiratul ihram yang pertama. Kemudian kita baca surah Al-Fatihah. Habis sudah selesai Fatihah, takbir lagi sekali Allahu Akbar. Kita baca nama dia adalah selawat. Paling kurang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau afdal, baca solawat yang macam dalam sembahyang. Kama sallai ta'ala, kama sallai ta'ala. Tu kita baca solawat Ibrahimiyah. Selawat tu yang paling afdal. Paling pendek boleh buat macam biasa, tak apa. Yang ketiga, Allahu Akbar, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Cukup dah, sampai situ pun sah dah sembahyang. Nak panjang lagi, wa akrim nuzulahu, boleh panjang. Kemudian takbir lagi sekali Allahu Akbar yang keempat. Bila takbir yang keempat,
Sunat sahaja baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Sunat baca. Kalau kita tak ingat nak baca tu, tak apa. Allah Akbar yang keempat, diam saja. Lepas tu bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam tu je semayang. Katalah kita nak semayang kat mak kita, ayah kita, isteri kita, anak kita, kita lah yang paling afdal semayang. Tetapi kalau kita tak pandai baca doa, contoh tak ingat nak baca doa, jadi je imam dulu. Lepas jadi imam, tadi 4 tadi hak senang tadi tu, lepas tu bagi tahu kat Tok Imam, Tok Imam boleh tolong baca doa lah, saya tak hafal. Boleh, kita jadi imam, Tok Imam tu boleh tolong baca doa. Kalau kita tak ingat doa bahasa Melayu pun boleh juga. Ya Allah, anak saya meninggal hari ini. Ya Allah, isteri saya meninggal, mak saya meninggal, bapa saya meninggal. Ampunlah dosa dia, tempatkan dia bersama solihin. Apa yang kita tahu lah. Tak berani lah Ustaz, saya pucat, saya sedih, saya tak berani nak doa kat mak saya sebab saya akan rasa sebab. Okey, tak apa, bagi orang doa kat kita. Tapi yang bagusnya, kita lah yang jadi imam. Kalau kita tak boleh jadi imam, kalau kita tak pandai juga, takut rukuk pula. Sama bekas lah tu sembahyang jenazah ni, mak meninggal ke hari mak meninggal, so mau hidup sekali ya. Kita duk pi dah macam sembahyang raya lah. Sembahyang raya kita selalu buat, tapi Tok Imam tu bagi taklimat. Rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 7 kali, 5 kali, ingat tau. Dia dalam duk bagi ingat tu, dia lupa. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Allah, silap. Dah lajak dah ke rukun, tak boleh patah balik sunat tadi tu, maka dia tak boleh Allahu Akbar, Allah tak boleh dah. Jadi kita di belakang tak payah tegur dia silap, tak apa. Rakaat kedua nanti dia akan sambung pula untuk jadi bagi 5 takbir sahaja. Kalau terlupa, tak apa benda tu. Sebab manusia ni biasalah tuan-tuan, yang nama kata manusia ni dia ada sifat pelupa. Sumiyal insanu linisyanihi. Manusia dinamakan manusia kerana dia suka lupa. Kadang-kadang kita lupa. Sebab tu lupa tak dianggap sebagai keji di dalam syarak. Lupa ingat semayang dah. Biasa semayang awal, pergi kenduri, jam, balik sampai rumah 2.30. Suami isteri dua-dua tak semayang Zuhur. Duduk relax lah, apa letih petang tidur dah. Malam lepas isyak minum teh o diorang tu, cicah biskut jekok tu baru teringat. Abang, kita tak semayang Zuhur tadi. Ya Allah, tak semayang. Lepas tu buat apa? Tak apalah, Tuhan Maha Pengasih Maha Penyayang, sambung cicah biskut jekok. Tinggal sat biar semayang. Bila kita teringat, kita pergi semayang. Tapi Allah tak marah lah, sebab kita terlupa. Walaupun makan bulan puasa 3 kali tambah, tak ingat. Isteri tak ada, isteri tidur, kita lah bahasa orang kita ingat lapar hari puasa pertama, 3 kali tambah. Lepas tu kita ingat, ya Allah kau puasa. Allah tak marah. Sedangkan Nabi SAW sebut bal at'amahullah, Allah bagi makan dekat dia. Maknanya special edition lah. Tapi tak boleh buat selalu lah. Esok pun buat lupa pula lah. Bincang dengan isteri, tu tak jadi. Maka kalau kita boleh jadi imam, itulah yang terbaik. Kalau kita tak boleh jadi imam, boleh wakilkan pada orang, tak salah. Kita ada paling kurang, paling teruk sekali, kita ada dalam belakang. Jangan kita semayang pun dah duduk di bawah, tingkat bawah, kasut pun tak buka, pakai kasut cantik gitu. Orang semayang kat mak kita, itulah penghormatan terakhir nak bagi kat mak hang, tapi dia duduk bawah pula. Tu tak kena lah. Baik. Di antara perkara sunat mengenai sembahyang jenazah, pertama, sunat bagi imam berdiri berbetulan dengan kepala mayat jika si mati itu lelaki. Kalau lelaki, berbetulan dengan kepala. Dan berdiri betul dengan pinggang jika si mati itu perempuan. Tengok dia kata apa. Benda ni nama dia apa? Sunat. Apa makna sunat? Ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Hang buat, hang boleh pahala. Hang tinggal, hang tak akan diazab disebabkan hang tinggal benda tu, kerana sunat. Dalilnya ialah hadis Muslim dan lain-lainnya yang tadi kita baca tadi tu ke, dan pada sebelum ni kita pernah baca dah.
Semasa mendoakan si mayat dalam sembahyang jenazah, sunat menyebut namanya dan nama bapanya jika diketahui nama keduanya, kerana baginda pernah melakukan demikian seperti yang diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Sunat juga menyembahyangkan jenazah di masjid. Dalilnya hadis riwayat Imam Muslim dan lain. Baik. Sembahyang jenazah di masjid maknanya kita tak sembahyang, kita sunat sembahyang jenazah tu dekat masjid atau surau lah. Masjid surau. Macam kita, flat kita ni, kalau flat lah, rumah kecil, orang nak ramai tak selesa. Teres pun sama juga, rumah kita taklah selesa macam masjid, macam surau ni. Jadi setengah-setengah surau, dia ambil pendekatan, ambil jenazah, mai letak di surau. Jadi siapa nak mai tengok di surau. Ada tempat mandi di surau? Tak ada ustaz, tempat mandi kami tak ada. Surau kami ada ustaz. Okey, kita mandi di surau, semua selesai. Mandi tak boleh di surau sebab apa? Sebab tak ada kemudahan. Jadi orang mandi jenazah tu dia boleh buat. Walaupun kawasan surau kita tak ada, dia boleh buat bagi jadi ada. Geng jenazah ni dia canggih sikit. Atau tak apalah, kita kata nak pergi mandi kat masjid Bayan Baru, boleh. Lepas mandi, bawa mai sini. Mandi, kafan semua selesai, semua dah, bawa mai kat sini, letak di tingkat bawah. Jadi orang boleh mai tengok, orang boleh mai tengok, orang boleh mai tengok. Kalau kita nak bawa balik ke rumah pun boleh juga, supaya orang yang ada di rumah, mungkin perempuan tak mau mai, mereka nak semayang kat rumah jenazah, boleh juga semayang. Tapi afdalnya semayang lebih ramai orang, lebih dapat pahala yang banyak. Lebih sikit orang, lebih sikit pahala dia dapat lah. Sebab apa dapat afdalnya? Sebab kita nak doa di belakang tu, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu, ya Allah ampunilah dosa dia, ampunilah dosa dia. Jadi ramai orang doa kat dia, benda tu sangat baik dan bagus, afdal. Kelebihan sidang jamaah yang ramai. Ni kita faham. Makin ramai bilangan orang yang menyembahyang ke jenazah, makin besar faedah yang didapati oleh si mati. Ini diterangkan dalam hadis. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'ah kulluhum yashfa'una lahu illa yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana-mana mayat lelaki atau perempuan yang disembahyangkan oleh 100 kumpulan, satu kumpulan daripada orang-orang Islam yang mencukupi bilangan seramai 100 orang, sedang semuanya berdoa memohon ampun baginya, nescaya doa permohonan mereka mengenainya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelebihan orang ramai. Hadis inilah yang barangkali digunakan oleh masyarakat kita lah, di Pulau Pinang ke di mana-mana lah, awal 70-an, awal 80-an, kemungkinan juga di awal 90-an masih ada lagi. Bila satu jenazah sampai dekat sini, orang akan telefon geng balik pulau. Oi, hampa hantar satu van mai. Lepas tu, oi, hampa hantar gelugok mai satu van. Satu van, ada lebih kurang 5 van akan mai sembahyang jenazah. Sebab apa? Sebab dia nak bagi orang ramai, lagi tambah lagi orang. Lagi ramai sembahyang, lagi ramai dapat pahala dan banyak dapat ganjaran. Jadi mainlah orang. Cuma nak kena bayar lah kat van tu, takkan dia main saja. Dulu tak ada lah budi nak kena minyak tu, tapi nak kena bayar juga minyak tu. Jadi orang guna duit tu untuk bayar kat mereka. Akhirnya benda tu menjadi satu bebanan pada orang yang meninggal. Jadi dia terpaksa sediakan satu amount yang banyak, nak kena bagi kat mereka ni, geng dia ni, jadi berat. Sehinggalah alhamdulillah sedikit demi sedikit perubahan berlaku dalam masyarakat. Kita dah tak buat budaya panggil orang, kerana orang kampung di situ dah ada kesedaran dah. Ni yang meninggal ni saudara aku,
hak orang Islam. Aku tinggal saat kerja aku, paling kurang aku main sembahyang jenazah dekat dia. Jadi orang kampung situ saja pun dah ramai dah. Bila dah ramai, maka tak perlu dah kita bawa keluar amount yang banyak pula untuk persiapan untuk bayar duit lah. Itu, ini semua dan sebagainya. Dulu ada juga orang bagi duit masa orang sembahyang jenazah. Mungkin dia ingat itu sebagai sedekah, pahala balik kepada mayat tadi itu semati. Jadi dia bagilah RM1 ada, RM2 ada, RM3 ada, RM5 ada. Saya pernah sembahyang paling banyak RM20 di masjid negeri. Ada datuk mana kau meninggal tau, punya ramai. Kami student, RM20 1997 RM20 kira out lah. Syok lah. Masa tu si goreng ayam pun RM3.50 baru. Jadi seronok. Mungkin dia niat macam tu lah. Cuma lama kelamaan dia jadi macam satu bebanan, sehingga AJK akan pergi dekat rumah orang yang meninggal ni. Dia pakai kata, ni macam mana ni? Nak apa habis berapa ni hari ni? Ayat dia. Nak apa habis tu maknanya hang nak apa habis kat van berapa, hang nak apa habis kat orang nak derma ni berapa, hang nak bagi banyak benda berkaitan dengan kewangan. Dah lah kawan tu meninggal, bebanan pula nak cari duit pula tak mana pula, satu cerita pula. Maka kesemua tu asas awal dia bagus. Cuma lama-lama dia jadi hilang tujuan utama kita buat benda tu. Dia jadi bisnes pula. Setengah-setengah masjid dulu, saya ingat dulu saya keluar jemaah Johor kot, dia tulis kat situ. Tulis package A RM5,000, package B RM10,000, package B C RM15,000. Kalau package A tu dia berapa lah? Mungkin sembahyang jenazah, korek liang, macam tu ya. Package yang satu lagi mungkin sekali dengan van, sekali dengan yang tu, sekali dengan tabung bunga, sekali RM15,000 saya tak tahu apa dia. Mungkin sekali dengan package soal jawab kubur pun. Kawan tu akan masuk terus, dia kata malaikat, okay, malaikat ada masalah apa, kita buat settle sini. Kami payment kami dah dapat dah, kami akan buat kerja sungguh-sungguh. Tak tahulah apa masalah dia. Benda ni kadang-kadang dia jadi trigger untuk orang bukan Islam. Sebab orang bukan Islam, ada orang yang kadang-kadang meninggal nak kena simpan 2-3 hari. Lepas tu nak kena belanja sampai 20, 30, 40 ribu, 50 ribu. Nak bakar harga lain, nak tanam di tanah harga lain. Sebab kita orang Islam, kita pakai wakaf. Maknanya semua orang boleh tanam dekat kawasan tu. Bila ada setengah orang Islam, tempat tu adalah tempat dia. Jadi dia tak boleh ganti dengan orang lain lah. Dia beli tanah tu, dia beli. Jadi dia jadi hak milik kekal pada kawan tu. Jadi banyak cerita. Dan saya dapat info juga, ramai orang bukan Islam ni, bila dia berumur ni, dia rasa dia tak mau nak menyusahkan siapa, dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, maka pengumumian tu jadi mudah. Pagi meninggal, petang dah ke bumi. Malam meninggal, pagi dah ke bumi. Dan mula asal dia masuk tu memang niat tak mau nak menyusahkan anak-anak sebab kematian. Tapi bila dia pergi belajar Islam, maka dia rasa baru bab kematian pun dah indah dah Islam. Dia belajar, ui, banyak benda lagi yang Islam indah lagi. Dulu ada influencer, apa nama dia, Flexia Yap, tak tahu di mana, dia lama lah. Dia rasa di mana tahu dulu. Dia tak masuk Islam lagi, tapi dia suka pakai tudung. Ada sekali kawan-kawan pejabat dia macam model influencer macam tu lah. Dia perbaikan dia tudung. Dia kata macam ada function birthday ke apa macam tu lah, dia perbaikan dia tudung, pakai dia tudung. Dia kata dia balik rumah, malam dia pakai kat cermin lah, biasa-biasa lah dia pakai tudung tu. Tapi bila dia letak tudung tu, dia rasa macam tenang di hati dia. Rasa macam hilang sabut, rasa macam tenang sangat, rasa tengok diri sendiri pun rasa tenang. Tak ambil masa yang banyak nak bersiap. Dengan dulu nak kena buat rambut apa semua. Dia ingat di hati dia, baru sehelai kain yang kecil saja memberi satu sakinah dan ketenangan ke aku. Apalah ketenangan yang Allah nak bagi kalau aku amalkan keseluruhan ajaran Islam. Baru tudung je aku rasa macam okey dah.
Kalau aku amal semayang, aku puasa, kalau aku buat benda-benda besar-besar lagi, mesti banyak lagi rahsia Allah bagi kat aku. Jadi akhirnya fleksia tu dia masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi nak abang kata